Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Suara Ustaz boleh dengar? Suara clear? Clear Ustaz, clear. Okey, alhamdulillah. Malam ni kita nak buat negeri mana? Ada cadangan? Yang Ustaz buka ni Johor. Ada cadangan tak negeri? Kena on dengan Johor je. Pahang Ustaz boleh tak? Pahang tak ada. Oh, ya ke? Ya, Pahang tak ada dalam koleksi. Pahang je yang ada. Pahang sebab dia tak buat apa ni soalan, orang panggil apa? Soalan apa? Seluruh negeri, dia masing-masing. Oh, Masing-masing sekolah. Jadi kita tak dapat soalan. tak apa Ustaz. Kalau ada orang Pahang nak share boleh lah. Terengganu? Terengganu. Boleh Terengganu kalau nak Terengganu. Macam mana nak Terengganu yang lain? Ya, setuju Terengganu. Terengganu. Okey, kita buka Terengganu lah. Orang ramai minat Terengganu ke? Nanti sekejap Ustaz buka Terengganu. Sekejap cari Terengganu sekejap. Okey, dah keluar Terengganu. Terengganu. Baik. Baik, kita buka dahulu dengan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, malam ni atas permintaan kita buka negeri Terengganu insya-Allah. Oh, tak ada. Terengganu. Baik. Soalannya Ismu alif uktub kalimata sahihin atau khata'in lima tahtahu khattun. Jadi arahannya berbunyi tuliskan kataan sahih am khata'. Berdasarkan ayat yang diberi, kita dapat tentukan insya-Allah betul atau salah. Okey, kita mula. Soalan awal, yajtami'u at-talabatu al-jududu fi qa'atil jami'ah. Para pelajar baru berhimpun di Dewan Universiti. Sahihun am khata'un?
Soalul awal, sahih am khata'? Siapa nak bagi jawapan dia? Pelajar-pelajar baru berhimpun di Dewan Universiti. Sahih am khata'? Silakan jawab. Siapa nak jawab? Menanti jawapan. Apa senyap ni? Siapa nak? Okey. Siapa jawab ni? Khata'. Khata'. Okey, ada yang kata khata', ada yang kata sahih. Kita tanya yang khata' dulu. Kenapa kata khata'? Di mana khata'nya? Dia nak kata khata' ni ada sebab. Di mana ada khata'? Supaya kita jelas. Dekat Yajtami'. Yajtami'. Kenapa khata'? Tak apa, kita bincang. Sebab yang tu mudzakkar. Mudzakkar. At-talabah ni? At-talabah muannas. Muannas. Okey. Sebab tu kata khata' ya. Baik, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Sahih. Ada yang kata sahih. Haris kata sahih. Sahih. Okey. Sebab talabah jama'at. Okey. Jelas. Baik. At-talabah ni kalau ada alif baru dia muannas. Kalau ada alif at-talibah baru dia muannas. At-talibah tu mufrad muannas. Tapi kalau at-talabah jamak. Sebab tu naktun dia ni. Al-judud ni pun jamak ni. Sepatutnya kalau mufrad jadidun, jududun ni jamak. Jadi sesuai dengan at-talabah. Oleh kerana sebab tu al-judud ni mudzakkar ni. Jadi sesuai dengan at-talabah dan sesuai dengan al-jududu, maka fi'ilnya yajtami'u mudzakkar. Boleh, wadih. Jelas. Jadi hati-hati untuk perkataan at-talabah. Kalau ada alif baru muannas, kalau tak ada maknanya jamak. Dan jumlah fi'liyah sebagaimana biasa kita hanya pastikan dia mudzakkar dan muannas. Maka jawapannya sahih. Baik. Apa tu? Kejap Ustaz tulis dahulu jawapan. Apa ni? Ada mesej. Jawapan dia apa Ustaz? Jawapan dia sahih. Sebab tidak ada salah dalam ayat. Yajtami'u mudzakkar dan dia perlu mufrad sebab dia jumlah fi'liyah. At-talabah jamak mudzakkar. Boleh kita kata jamak mudzakkar lah sebab dia merangkumi semua mudzakkar dan muannas. Jadi sesuailah yajtami'u mudzakkar, at-talabah mudzakkar, al-judud pun mudzakkar. Jadi jawapan dia sahih. Kalau at-talibah barulah mufrad muannas. Jawapannya sahih, betul. Boleh jelas? Okey. Baik, kalau jelas kita terus. Tat'abu al-adhanu, al-adhan. Dia kena tengok soalan asal. Takut ada typing error. Apa ada soalan Terengganu asal? Soalan tu betul ke ada orang Terengganu? Takut-takut ada silap pada apa ni type. Terengganu ada ke tak soalan asal? Tak ada lah soalan asal. Ke ada? Sekejap nak tengok. Harap-harap ada soalan asalnya. Soalan asalnya al-walidani. Oops. Tat'abu al-walidani. Pun pelik juga bunyinya. Al-walidani. Okay. Tat'abu al-walidani fi tarbiyatil aulad. Dua orang ayah itu ataupun ibu bapa pun boleh letih di dalam mendidik anak-anak. Negatif lah ayat ni. Ayat negatif sikit.
Penat mendidik anak-anak. Jarang ayat macam ni. Okey, tak apa, tak kisahlah. Yang pentingnya ayat ini ada salah atau sahih. Sahihun am khata'un ayat ni. Khata', tayyib. Al-Habbah kata khata'. Kenapa kata khata'? Di mana khata'nya? Nyatakan. Di mana khata'nya? Yat'abani. Yat'abani. Sepatutnya. Ya. Mana khata' pada tat'abu dengan al-walidani. Tidak sekufu, ya. Ya. Cadangan tat'abani. Okey, sekali lagi Ustaz ulang. Jumlah fi'liyah kita hanya pastikan mufrad, muzakkar dan muannas sahaja. Fi'il di awal ayat tak ada bilangan. Fi'il di awal ayat tidak ada bilangan. Cuma kita pastikan kalau fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya muzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas sahaja. Bilangan tak ada. Jadi tat'abu tu dari segi bilangan tak ada masalah sebabnya fi'il di awal ayat mesti mufrad. Okay. Boleh. Maka sahih ke khata'? Sahih. Kenapa kata sahih? Kenapa kata sahih? Ustaz dah Yang lain macam mana? Sahih ke khata'? Ada yang dah kata sahih setelah. Okey. Nur Aina kata khata'. Di mana lagi khata'nya? Di mana khata'nya Aina? Tolong maklumkan kepada sahabat-sahabat kita mengapa inti kata masih ada salah dalam ayat ini. Di mana khata'nya? Al-walidain. Al-walidain. Okey. Fi'il selepas fi'il dipanggil fa'il. Okey. Fa'il mesti marfu'. Fa'il mesti marfu'. Bagi musanna, marfu'nya menggunakan huruf alif. Jadi al-walidani dari segi menggunakan alif tepat, tidak salah. Sebab dia berada pada kedudukan fa'ilun marfu'un bil alif. Di situ tiada kesalahan. Okey, mana lagi? Kita cari dia. Okey, kita ada contoh jawapan. Asma kata tat'abu, sepatutnya yat'abu. Ini baru jawapan dia. Okey, cuba lihat pada kalimah jumlah apa ni, pada fi'ilnya muannas ta. Fa'ilnya muzakkar. Di situ salahnya. Sepatutnya kalau tat'abu kena al-walidatani. Kalau yat'abu barulah al-walidani. Di situ silapnya. Jadi kita tukar satulah, senang. Mana jawapannya khata'. Okey, alhamdulillah. Khata'nya tidak sekufu pada muzakkar dan muannas. Fi'ilnya muannas, fa'ilnya muzakkar. Maka kena ubah salah satulah. Contohnya kita ubah tat'abu, kita kata yat'abu. Okey. Kalau tak jelas tolong tanya, jangan diam. Okey. Kita bincang sampai jelas. Yat'abu sepatutnya untuk al-walidani. Walaupun ayat ni pelik sikit. Dua orang ibu bapa itu atau dua orang bapa itu penat mendidik anak-anak. Sepatutnya ibu bapa tak penat didik anak. Baik, soalan yang ketiga. Ada soalan terusannya ya. Soalan yang ketiga. Al-muslimnuna. Ustaz macam mana i'rab tadi? Okey. I'rabnya kalau fi'il mudhari' boleh ditanya dalam SPM. Fi'il mudhari' sahaja akan ditanya untuk i'rab fi'il. Fi'lun mudhari'un marfu'un sebab tidak ada adat apa-apa sebelumnya dan dia marfu' bil dhammah untuk fi'il. Selepas fi'il mesti ada pelaku dia. Jadi ayat al-walidan di sini sesuai dengan siapa yang penat. Al-walidan itu yang penat, maka nama dia fa'il. Kalau mufrad fa'ilun marfu'un bil dhammah al-walidu. Kalau musanna marfu'un bil alif al-walidani. Jadi i'rab dia fa'ilun marfu'un bil alif bukan bil dhammah sebab dia musanna. Wadih? Boleh Habbah?
Al-Habbah web. Oh, ingatkan nama tadi. Baik. Okey. Kita terus ke Al-Musinnuna. Al-Musinnuna yufaddiluna asy-syababa bil quwwah. Al-Musinnuna yufaddiluna asy-syababa bil quwwah. Pelik-pelik ayat dia. Okey. Al-Musinnun ni orang tua. Orang tua. Apa? Mengapa nak kata yufaddil? Menyukai lah kita kata. Mengutamakan. Menyukai remaja-remaja atau pemuda. Cuma dia guna B. Yang ada kekuatan. B, macam itulah. Terima kasih Fatimah. Mengutamakan. Okey. Orang tua makna mengutamakan, menyukai remaja-remaja yang kuat. Lebih kurang macam itulah makna dia. Okey. Sahihun am khata'un hadhil jumlah. Sahih am khata'. Okey, kita ada Fatihatul Rahmah. Sahih. Fatihatul Rahmah kata sahih, tidak ada salah di dalam ayat ini. Okey. Sahihun. Yang lain macam mana yang lain? Yang lain ada cadangan? Oh, ayat asal patut tu. Ayat asalnya lain lah. Okay. Oh, orang Terengganu kalau ada, tolong maklumnya kalau ayat yang dalam kita punya ni salah. Asalnya, nanti saya tengok yang soalan Terengganu. Soalan Terengganu asal. Mana tadi? Manakah hilang? Yang asalnya Al-Musinnun ya'idun al-fityan bittaqwa. Ustaz tutup balik ke soalan Terengganu sekejap Nak tengok soalan asal Terengganu. Lain sikit. Ni ayat ni Al-Musinnun sekejap Ustaz nak betulkan balik. Al-Musinnun mana dah hilang pula lah. Cepat ni hilang. Ya'idun al-fityan bittaqwa. Tolong ingat siapa ingat? Ya'iduna ni bukan yufaddiluna. Ya'iduna. Jadi kalau ada siapa yang buka tu tolong betulkan balik. Ya'iduna al-fityan. Al-fityan bittaqwa. Ini soalan asal Terengganu. Al-Musinnun ya'idun al-fityan bittaqwa. Oh, yang asal ada ni lah. Yang ustaz ni salah. Sekejap ustaz tengok. Oh. Muka surat 17. Oh, maaf. Ustaz punya ni salah lah. Ustaz punya silap. Oh, kena ambil yang lain ustaz ni. Banyak salah ustaz punya. Sekejap ustaz nak itu balik. Ada ustaz tersilap ambil ni. Sekejap. Ustaz terpaksa buka yang lain. Sekejap Ada kesilapan ambil sumber. Sekejap. Kalau tak kita akan jumpa banyak salah. Yang ustaz punya ni salah banyak. Antum punya okey ke? Surat 17. Sekejap nak tukar. Kena tukar sebab ustaz punya banyak salah. Terengganu. Oh, patutlah. Silap ambil sumber. Sekejap, kita baik tukar balik soalan kita.
Ada kesilapan. Ada kesilapan. Ada kesilapan. Lambat sikit. Agak-agak. Triangle. Tak ni. Ustaz nak tukar kertas baru. Kertas tu tempat kita tukar. Kita ambil yang lain. Untuk tu. Okey. Sekejap. Ya, ada soalan apa? Okey, kita buka yang baru. Ustaz punya tadi silap ambil, banyak salah. Okey, kita tengok yang ni. Yang ni baru betul. Okey. Tadi silap ambil sumber. Okey, kita punya soalan. Boleh nampak yang baru Ustaz baru letak. Ada apa soalan? Ada siapa nak tanya apa tu? Sambil-sambil, boleh. Baik, ni soalan kita. Tadi kita dah baca, ada garis rupanya yang salah tu ya. Tak perasan soalan dari ujung tu kata, lima tahtahu khatun. Tuliskan perkataan betul atau salah bagi perkataan yang bergaris di bawahnya. Tadi tak ada garisan pun. Okey, ini baru ada garisan. Jadi yang pertama tadi, Sami'u at-talabatu. Kita dah kata at-talabah tu jamak muzakkar, dan maka sesuai dengan yajtami', tak ada salah. Jawapan 1. Jawapan 2, tat'abu muannas, al-walidani muzakkar, maka jawapannya salah. Baru senang nak jawabnya ni, ada garisan. Tadi tak perasan soalan atas tu ada 5 tahtahu khattun. Jadi sepatutnya perkataan tat'abu adalah yat'abu, muzakkar. Okey, ini kita dah bincang tadi. Kita sudah bincang tadi. Kita sudah bincang tadi yang ini. Yang ketiga tadi ya. Al-musinnun ya'idun al-fityan bittaqwa. Orang-orang tua menasihati anak-anak muda supaya bertakwa. Baru ayat dia sedap sikit. Ada yang tunggu kat ya. Okay, terima kasih Fatimah. Barakallahu fiki. Okey, kita pergi soalan ketiga. Al-musinnun ya'idun al-fityan bittaqwa. Okey, di sini. Sahih am khata'? Ya'iduna. Sahihun am khata'un? Katanya Balqis sahih. Kenapa kita kata dia sahih? Apa sebab kita katakan dia sahih? Siapa nak bagi sebabnya? Kenapa dia sahih? Al-ya'iduna, mana kita panduan? Bertepatan dengan fa'il. Fa'ilnya, mana fa'ilnya? Siapa fa'ilnya dalam ayat ni? Betul dah jawapan tu. Muzakkar ya. Muzakkar satunya
Musinnun. Okey. Ni bukan fa'il, mubtada'nya. Okey. Kalau isim di awal ayat kita panggil mubtada'. Okey. Jadi mubtada'nya muzakkar, jamak muzakkar, maka khabarnya pun, khabar berbentuk jumlah fi'liyahnya pun jamak muzakkar. Sesuai. Al-musinnun ya'idhun. Okey. Iya, betul Balqis. Maka jawapannya sahih. Kerana al-musinnun jamak muzakkar, ya'idhuna pun jamak muzakkar. Okey. Terus kita ke soalan yang keempat. La mudnibata mahbubun ladal mujtama'. Maksud dia apa Ustaz? Oh, maksud dia al-musinnun ni orang tua, orang dewasa. Ya'idhuna menasihati. Al-fityan, para remaja ataupun pemuda supaya bertakwa. Wadah? Okey. Soalan yang keempat, la mudnibata mahbubun ladal mujtama'. Ni contoh ayat kalau nak buat ayat lada. Siapa yang rasa sukar nak buat ayat lada boleh ni ambil contoh. Tidak ada pendosa yang dikasihi, yang disukai di sisi masyarakat atau di kalangan masyarakat. Okey. Kita ada mudnibah digariskan. Mana kita punya panduan, perkataan mana yang perlu kita, yang boleh kita jadikan panduan untuk menyatakan ayat betul atau salah? Mana perkataan dia? Di mana syahidnya untuk kita katakan ni betul atau salah? La mudnibata. Mana perkataan dia? Siapa nak bagi jawapan? La mudnibata mahbubun ladal mujtama'. Tidak ada yang melakukan dosa dikasihi di sisi masyarakat. Siapa nak bagi jawapan? Cepat sikit. Siapa nak bagi? Okey, bunyinya macam ada. Jantina dia, ya Ustaz. Ya, salah. Soalan dia apa Ustaz? Fatimah la mudnibah. Fatimah siap bagi jawapan. Okey, jadi ini tajuk la apa ni? Macam-macam jawapan dah kita jumpa. La apa ni? La nafiyah. Taib, ahsanti. La an-nafiyah lil jinsi. Sebab tu Ustaz baca tadi la mudnibata mahbubun. La an-nafiyah lil jinsi. Dia menafikan semua jenis yang melakukan dosa tidak disukai. Okey, la an-nafiyah lil jinsi ni adik-beradik atau bukan adik-beradik, sepupu Sepupu inna. Dia ada kerja dia. Isim dia mansub, khabar dia marfu'. Isim dan khabar mesti sama. Dari segi jantina dan dari segi bilangan mesti sama. Sekarang sama ke tidak? Antara mudnibatan dengan mahbubun sama ke tidak? Dari segi bilangan sama. Mufrad. Cuma dari segi jantina tak sama. Mahbub muzakkar, mudnibah muannas. Kerana tu ayat ni khata. Kita kena cari punca ni, kena cari. Kalau la nafiyah lil jinsi kena lihat isim dan khabarnya. Kalau mubtada dan khabarnya. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'ilnya. Kalau kana dan sara pun sama, isim dan khabarnya kena sama. Okey, kerana mahbubun muzakkar maka jawapannya sepatutnya mudnibah pun muzakkar sebagaimana yang ditulis oleh Fatimah tadi, la mudnibah patutnya. Okey. Baik. Seterusnya. Soalan 5. At-tujaru yu'linuna muntajatihim fil mawaqi'i at-tijariyati. Peniaga-peniaga mengiklankan produk-produk mereka di laman-laman perniagaan. Muntajatihim. Mana perkataan yang boleh kita jadikan panduan untuk memastikan dia betul atau salah? Perkataan apa? Tu jawapan dia sahih. Mana bukti kita katakan dia sahih? Apa buktinya? Apa buktinya kita kata dia sahih?
Ya, yu'linuna. Okey, yu'linuna jamak muzakkar. Sini boleh ataupun at-tujar ni pun boleh, tapi mungkin ada setengah calon tak nampak sebab ni jamak taksir tapi orang ni, tujar, peniaga-peniaga, jamak muzakkar dari segi maknanya. Tapi yang jelasnya yu'linuna jamak muzakkar, hum yaf'aluna. Dan di sini ada him. Ada dhamir muttasil. Maka jawapannya betul. Yu'linuna hum, muntajatihim pun hum. Okey, jamak muzakkar. Baik. Yang keenam, tansahu al-muallimatu al-mithaliyu tullaban bil juhdi wal ijtihadi. Guru misali itu menasihati pelajar-pelajar supaya bersungguh-sungguh. Okey, kita ada perkataan al-mithali. Mana kita punya penanda dia supaya kita boleh tahu dia betul atau salah. Jawapan khata' katanya Balqis. Okey, kita ambil dulu jawapannya khata'. Di mana khata'nya? Khata'nya sepatutnya mu'annas. Kenapa kita kata dia sepatutnya mu'annas? Mana bukti dia mu'annas? Sifat bagi mu'allimah. Taib. Ini tarkib na'ti. Tarkib na'ti mesti sama. Al-mu'allimah mu'annas, maka na'tun pun kena mu'annas. Kita tengok fi'il di hadapan pun mu'annas. Kata itu dia khata'. Jadi sepatutnya apa jawapan dia? Sepatutnya mithaliyah. Taib, ahsan. Alhamdulillah, baru dengar suara ni. Yang lain nasib menulis je ya. Malam ni malam menulis. Kalau yang ada sound tolong buka. Cepat sikit. Kalau ada sound laju sikit. Kalau tulis ni Ustaz pasti intai. Baik. Okey, selesai kita nombor 6. La tansyuru ma'lumatikum asy-syakhsiyah. Jangan kamu sebarkan, paparkan maklumat pribadi kamu. Jangan kamu sebarkan maklumat pribadi kamu. Sahihun am khata'un? Sahih. Sahih. Alhamdulillah. Seronok sikit. Sorry. Sahih. Okey, sahih. Kenapa sahih? Apa buktinya? Fi'il amar. Fi'il amar. Sebab dijamak. Jamak muzakkar. Ni di mana jamak muzakkarnya? La tansyuru. Yang ini apa ni soalannya? Mana buktinya? Yang kum. Kum tu buktinya. Kum, antum Antum sesuai dengan taf'aluna, cuma adalah an-nahyu di hadapan ni, maka dia jadi fi'lun mudhari' mansubun. Fi'lun mudhari' majzumun bihadfin nun. Tapi yang pentingnya kum jamak muzakkar, tansyuru pun jamak muzakkar. Okey, alhamdulillah. Ahsantum. Baru ceria sikit dengar suara. Baik, seterusnya al-atibba'u yu'alijuna. Ada orang nak masuk ya? Kejap. Al-atibba'u yu'alijuna. Al-marda mujtahidina. Para doktor merawat pesakit-pesakit dalam keadaan mereka bersungguh-sungguh. Okey. Sahih am khata'? Sahih. Berbisiknya. Macam was-was je. Sahih. Sahih. Okey. Sahih. Baik, sahih. Kenapa kata sahih? Sirah jamak. Sirah jamak. Okey. Dari al-atibba' jamak, yu'alijuna pun jamak. Dan ini tajuk apa ni i'rabnya? Maknanya kita dapat yang jelasnya yu'alijuna jamak muzakkar ya. Isim fa'il. Isim fa'il mujtahid tu dari segi sarfunnya betul. Dari segi nahunya. I'rab apa ni? Mujtahidina. Sifat. Sifat, kalau sifat kan ada
Dia punya man'ut sebelumnya. Al-marda tak boleh jadi man'utnya. Maf'ul. Maf'ulnya mal al-marda. Okey, kita dah jumpa jawapan. Asma kata hal. Ni hal ni. Ada mubtada, ada khabar, ada maf'ulun bih. Ayat ni telah lengkap di situ. Al-marda. Kalau tak ada mujtahidin pun tak ada masalah. Tiba-tiba datang mujtahidin. Dalam keadaan para doktor ini bersungguh-sungguh. Dia menunjukkan keadaan doktor-doktor ni merawat dengan penuh kesungguhan. Ini hal. Sebab tu dia tak guna waw. Kalau marfu' mujtahiduna. Tapi kerana dia hal, dia guna huruf ya. Sebab dia hal. Hal mansub bil fathah kalau mufrad. Ini jamak muzakkar, halun mansubun bil ya. Boleh? Boleh insyaAllah. Sambil kita jawab soalan ni, kita tengok i'rab. Okey. Soalan tasi', yajtahidu at-tullabu kay yanjaha fil imtihan. Para pelajar bersungguh-sungguh agar berjaya dalam peperiksaan. Sahih am khata'? Sahih. Sahih. Khata'. Kita ada khilaf bainal ulama. Ada kata sahih, ada kata khata'. Saya rasa Okey. Yang sahih, kenapa kata sahih? Sebab tidak ada salah ya. Okey, kita tanya yang khata'. Kenapa kata khata'? kay yanjahu. Kay yanjah ni mufrad. Sedangkan mana dia punya bukti? Ia bukan mufrad. At-tullab. At-tullab jamak muzakkar, sepatutnya yanjah ni pun jamak muzakkar. Maka jawapan dia khata'. Ada salah di situ. Okey, sepatutnya yan apa tadi? Yanjahu. Yanjahu. Kenapa tanpa nun? Sebab kay memakai amil nasab. Okey, i'rabnya? Fi'lun Hazfun. Fa'il mansub bila. Jangan fi'il mansub kena beritahu. Fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' mansubun bi bihadfin nun. Untuk i'rab 3 perkara je kena beritahu. Tajuk, mauqi', kemudian hukumnya, halahnya dan alamat. Contoh ni, tajuknya fi'lun mudhari', itu satu markah. Mansubun setengah kalau kita kira lah. Kemudian bihadfin nun, buang nun. Itu setengah. Jadi markah 2. Mauqi' satu markah. Untuk halah dan juga alamat satu markah. Boleh? Kalau i'rab. 3 tu je perlu beritahu. Tak payah yang lain-lain, tak payah tak beritahu. Untuk KSSM dia simple je i'rab dia. Okey, jelas. Okey, jadi kita ke soalan yang ke-10. Kita ada yusa'idu al-mutatawwi'una al-musabina wal-mankubina duna malalin. Para sukarelawan membantu mangsa dan ni sama je al-musabin dengan mankubin ni, mangsa bencana. Okey, tanpa jemu. Sahih. Kenapa kata sahih? Sebab tak ada salah ya. Ada yang lain pendapat? Khata'. Sahih katanya Hafsah tadi ya. Hafsah kata sahih. Khata'. Habbah kenapa kata khata' Habbah? Ustaz tu. Kenapa kata khata'? Ada salah ke? Cuba intai. Tak ada. Katanya Aiman tak ada salah. Yusa'idu fi'lun mudzakkar, al-mutatawwi'una fa'ilnya pun mudzakkar. Okey. Al-musabina maf'ulun bih mansub bil ya'. Sebab dia jamak mudzakkar. Tadi fa'il marfu' bil waw sebab dia jamak mudzakkar. Jadi sini tak ada salah. Wal mankubi ni tajuk yang kita tak pelajari, ma'tuf pun bil ya' sebab dia ma'tuf kepada al-musabin mansub, maka dia pun ma'tuf mansub bil ya'. Duna zarfun malalin mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Jadi tidak ada kesalahan pada ayat ini. Jawapannya sahih. Okey. Jadi soalan Terengganu kesimpulannya dapat kita lihat. Soalan 1 berkaitan dengan apa tadi?
muzakkar berkaitan dengan muzakkar. Soalan 2 pun berkaitan dengan muzakkar. Soalan 3 jamak muzakkar. Soalan 4 muzakkar, mufrad muzakkar. Soalan 5 jamak muzakkar dengan dhamir muttasilnya. Soalan 6 ni nahu sikit tapi tak pun tahu sangat sebab kita ada al-muallimah. Muannas, mufrad muannas. Kemudian ini jamak muzakkar, yang ini pun jamak, ni hal lah, ni tajuk hal. Cuma kalau kita lihat kenal alamat, kita dah tahu ini jamak muzakkar sahaja, berpadu pada jamak muzakkar. Okey, kemudian ini pun jamak muzakkar. Jadi soalan Terengganu soalan yang sesuai dengan insya-Allah SPM kita. Dia banyak berkaitan dengan tasrif asas. Tasrif asas berapa perkara dia? Sebelum ni Ustaz nyatakan berapa perkara tasrif asas ni. Yang pertama dhamir. Kita kena kuasai betul-betul dhamir. Nahu dalami sikit-sikit je. Yang pentingnya perkara asas kita kena mahir. Dhamir hasil dengan dhamir muttasil. Pastikan kita mahir betul-betul. Yang kedua fi'lun. Semua jenis fi'il, madhi, lagi mudhari' dan amal. Tiga-tiga pastikan kita ingat betul-betul. Kemudian yang terakhir dari segi isimnya, muzakkar dan muannas. Satu lagi dari segi mufrad, musanna dan jamak. Untuk soalan alif ni kuasai 3 perkara asas ni insya-Allah dah. Nahu ada selit sikit-sikit dia. Soalan Terengganu ni reasonable dia kata. Sebab memang perkara yang ditanya adalah tasrif asas. Nahu selit sikit-sikit tu okey. Jangan terlalu nahu di sini, kesian kita. Okey, boleh. Ada soalan lagi? Soalan alif. Ada siapa nak tanya sebelum kita pindah ke soalan ba? Ya. Al-masnun mubtada. Tak apa dengar. Al-masnun tu mubtada kan Ustaz? Soalan berapa? Soalan nombor 3. Soalan 3 al-musinnuna. Mubtada. Mubtada. Al-musinnuna mubtada marfu' bil waw. Mana khabarnya Ustaz? Khabarnya ya'iduna. Ini khabar jumlah fi'liyah. Dia khabar jumlah fi'liyah. Kalau soalan i'rab tidak akan ditanya lah. Kita ada 4 jenis khabar. Khabar jumlah fi'liyah nama dia. Khabar jumlah. Khabar jumlah fi'liyah. Tapi kalau i'rab, ya. Kalau i'rab, kita tak perlu beritahu khabar yang iduna ni. Untuk KSSM, kalau katalah soal yang iduna ni ditanya untuk i'rab, kita hanya perlu beritahu fi'lun mudhari' marfu'un bil waw. Setakat tu je. Tak payah beritahu dia adalah khabar. Boleh? Okey. Ustaz yang bawah sekali i'rab macam mana? Yang mana? Habbah. Soalan berapa? Soalan ke berapa? Soalan 10 ke? Soalan 10. Satu-satu dah tadi Ustaz i'rab Yusa'idu fi'lun mudhari' marfu' bil dhammah sebab tidak ada apa-apa sebelumnya. Al-mutatawwi'una pelakunya fa'ilun marfu'un bil waw jamak mudzakkar. Para sukarelawan bantu siapa? Bantu para mangsa. Mangsa ni dia jadi maf'ulun bih sebab dia dibantu. Maf'ulun bih mesti mansub. Jamak mudzakkar mansub bil ya'. Okey, wal mankubin tak masuk dalam tajuk i'rab kita sebab dia jadi maktuf bukan sukatan. Duna zarfun. Selepas zarfun mudhafun ilaihi majrur bil kasrah sebab dia mufrad. Okey. Wadah. Okey. Ada lagi soalan sebelum kita pindah ke soalan berikutnya. Bahagian berikutnya soalan ba. Kalau tidak ada boleh kita terus. Okey.
Okey. Tidak ada tu senyap Okey. Tak ada. Okey, kita pindah ke soalan ba. Soalan ba sebagaimana biasa kawin. Bina ayat. Bina ayat. Al-jumlah fiha ismun, kita tahu dah soalan ba ni soalan nahwu ya, an-nahwu. Soalan ba baru betul pure an-nahwu. Alif tadi baru tasrif asas dan kalau ada an-nahwu pun benda-benda asas sahaja. Soalan ba, al-jumlah fiha ismul majrur biharfi jarrin min. Ayat yang mengandungi isim majrur menggunakan harfu jar min. Siapa nak bagi contoh? Oh, ni ayat senang ni. Terus bagi contoh ayat yang ada min. Ringkas-ringkas sahaja ayatnya. Terus coba. Man yurid an yuhawil. Siapa nak Saya nak try. Okey, try. Minal maklum ladaina boleh? Wah, panjang ni. Panjang tu. Ke nak setakat tu je? Ayat tu ada sambungan lagi tak? Setakat tu je. Setakat tu je? Itu tergantung tu. Cuba. Cuba. Ayat yang ada min, dari. Ayat ringkas-ringkas je, dari. Raja'a Muhammadun minal bait. Okey. Ayat ringkas-ringkas je. Cantik ni. Muhammad pulang dari rumah. Okey. Raja'a Muhammadun minal baiti. Okey. Ataupun saya pulang pun tak apa. Raja'atu minal baiti. Saya pulang dari rumah. Dari sekolah. Raja'a Muhammadun minal bait. Muhammad pulang dari rumah. Dari sekolah lah, cantik sikit. Boleh? Minal madrasah. Pulang ke madrasah. Minal madrasah. Tu cantik sikit. Muhammad pulang dari sekolah. Okey. Ada min. Min dan isim majrur. Isim majrur tu al-madrasah. Jadi ayat yang mengandungi isim majrur iaitu al-madrasati, i'rabnya ismun majrur bil kasrah. Dan sebelumnya ada harfu jarrin min. Okey, cantik. Buat ayat simple-simple je. Tak perlu ayat hafal. Soalan 2, al-jumlah al-manfiyah al-mustamilah ala lam campur fi'il mudhari'. Manfiyah ni lam lah ya. Nafi. Lam tidak. Jadi ayat yang mengandung ayat nafi yang mengandungi lam. Jangan tertipu dengan manfiyah walaupun tak pernah dengar. Okey, siapa nak try? Saya try Ustaz. Boleh. Lam Cuba. Tak dengar. Lam yanjahu tullab. Lam yanjah. Oh, mana pergi ni? Lompat dia. Lam yanjah. Lam yanjah kemudian at-tullab. Kemudian itu je. Okey. Lam yanjah tu pelajar-pelajar semua tak berjaya. Kesian. Semua tak lulus. Ustaz, saya try Ustaz. Boleh. Apa dia? Kalau saya bagi kullu tulab lam yashrabu al-ma. Kullu tulab lam yashrabu al-ma. Bu tu ada Adhaf nun. Okey. Al-ma. Al-ma. Wah, semua pelik-pelik ni. Yang tadi semua tak berjaya ni, semua tak minum air. Baik. Okey. Okey, sekadar tips. Nak bina ayat untuk mengelakkan kita dari salah, jangan guna macam ni. Ada perkataan jamak. Sebab apa? Elakkan guna jamak. Senang salah. Senang nak salah. Jadi kena ingat 4 perkara kalau nak bina ayat ba ni. Ba dan jim. Kena ingat 4 perkara. Yang pertama ayat pendek. Ayat simple-simple je ayat pendek.
Yang kedua kena ayat muzakkar. Sebab muzakkar ni yang asal kan. Yang ketiga mufrad. Sebab mufrad tu asal. Kalau yang lain banyak masalah. Okey. Yang keempat marfu'. Macam ni tak boleh lah sebab dia dah minta lam. Jadi ikut je lah. Kalau dia tak minta, ingat 4 perkara tu. Pendek, mufrad, muzakkar, marfu'. Baru sukar sikit kita nak salah. Boleh? Macam ni lam yang jatul lab. Boleh. Tapi yang lebih selamatnya at-talib. Guna mufrad. Pelajar tu tak berjaya. Lam yanjah at-talib. Pelajar itu tidak berjaya. Selamat sikit. Kita tak payah fikir. Boleh. Okey. Lam yakul Muhammadu al-khinzira. Ini bagus. Lam yakul. Lam yashrab lah dah. Lam yakul. Siapa tadi? Lam yakul. Siapa fa'il dia? Muhammad. Okey. Lam yakul Muhammadun al-khinzir. Ni ayat orang Muslim sejati. Lam yakul Muhammadun al-khinzir. Okey, jelas. Okay. Baik. Macam ayat yang kedua tadi, kalau nak guna jamak, tak payah kulu, tak apa. At-tullab lam yashrabu al-ma'. Tapi ni masalah lah. Yang pertama kita kena fikir selepas lam kena buang nun. Kalau mufrad senang je. At-talibu, pelajar tu tak minum. Lam yashrab al-ma'. Tak payah fikir kena buang nun. Kita cuba bina ayat biasa je. Pelajar itu tidak minum air. Lebih selamat. Boleh? Kita jawab soalan ni kita nak elakkan daripada salah. Okey. Terima kasih. Cantik. Banyak contoh yang kita dapat malam ni. Kemudian kita pindah ke soalan berikutnya. I'rabnya semua fi'lun mudhari' majzumun bisukun. Kalau mufrad. Fi'lun mudhari' majzum bisukun. Kalau macam ayat kedua tadi, yashrabu fi'lun mudhari' majzumun bihadfin nun. Okey. Ahsantum. Soalan thalith, al-jumlah fiha al-dharf fawqa. Jumlah fiha dharfu fawqa. Apa makna fawqa? Di atas. Di atas. Okey, siapa nak buat? At-ta'iru yatiru fawqa syajarah. Baik. Wah. At-ta'iru yatiru fawqa asyajarah. Terbang di atas pokok. Okey. Saya nak tanya, Zat. Ya, boleh. Kalau saya jawab Al-Kitab fawqa Al-Maktab, boleh tak? Al-Kitabu fawqa Al-Kitabu Al-Maktab. Boleh je. Okey. Biasanya orang kata atas. Alah fawqa pun tak apa, tak ada masalah. Asyamsu fawqa sama. Fawqa sama. Di atas langit ke? Betul lah matahari jauh lagi Boleh. Asyamsu fawqa sama. Tinggi fawqa sama. Langit bawah ni. Okey, cantik. Biasanya orang kata matahari di langit je. Ni atas lagi pada langit. Okey. Yang pentingnya makna di atas lah. Di atas. Al-jumlah al-rabi'ah. As-su'al al-rabi' al-jumlah al-mustamilah 'ala al-'adad wal ma'dud. Ada nombor dan ada penjodoh bilangannya. Siapa nak cuba? Nombor apa-apa pun tak apa. Sebab dia tak minta secara khusus. Jadi terbuka. Ambil je apa-apa nombor betul. Siapa nak try? Ana nak cuba Ustaz. Boleh. Silakan. Wajada salasuna ajza'in. Apa tadi? Wajada? Wajada, tak tahulah betul ke tidak. Al-Quranu wajada. Tak apa. Cuba. Wajada salasuna ajza'in. Ni contoh susah juga ni. Apa tadi? Wajada Al-Quran. Wajada Al-Quran. Nak beritahu Quran ada ya? Salasuna ajza'in.
Salasuna ajza'in. Okey. Oh, nak beritahu Al-Quran ada 30 juzuk. Ini contoh yang sukar. Contoh yang sukar juga ni. Sebab kita guna nombor 30, kemudian makdudnya kena jamak majrur. Kalau ingat tak ada masalah. Saya nak bagi satu je, Ustaz. Okey, bagi dulu. Okey, apa nak bagi? Kita tengok. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Rajulun wahidun. Wahidun, okey. Okey, kita ada 2 contoh sekarang. Ada lagi nak bagi? Indi kitabun wahidun. Indi kitabun wahidun. Okey, indi kitabun wahidun. Ini termasuk dalam zaraf inda. Ra'aitu ahada asyara kawkaban. Wah, ini terus bagi ayat Quran, asma. Kita tulis je. Ra'aitu, dah lebih 3 ni. Ahada asyara kawkaban. Asyara kawkaban. Baik. Cut. Jadi yang pertama kita ada Al-Quran. Cuma wajadah ni kurang tepat untuk digunakan terdapat. Kalau kita guna fi pun tak apa. Fil Quran salasuna ajza'in. Fil Quran salasuna ajza'in. Di dalam Al-Quran ada 30 juzuk. Tapi adat madud ni tepat lah. Bukan tepat, ada salah. Okey, kita tengok. Kenapa salah? Siapa boleh beritahu? Kenapa? Tanya. Iya. Nombor tu boleh ke letak kat mana-mana je. Susun. Nombor ada cara dia. Nombor ada cara dia. Okey, kita buat nombor. Okay. Walaupun soalan tak minta. Kalau soalan tak minta bebas. Tapi kena jagalah. Kena jaga adat dan makdudnya. Apa yang kena jaga? Contoh, nombor 3 hingga 10. Contoh yang ni. Salasuna ajza'. Betul atau salah? Betul atau salah? Siapa boleh beritahu yang ingat nombor? Salasun 30, kemudian makdudnya jamak majrur. Dia ada 3 jenis jamak. Ketiga jenis jamak. 3 jenis makdud. Betul atau salah ni? Salasuna ajza'in. 30 juzuk. Katanya Habbas salah. Di mana salahnya? Kalau nombor 2, nombor pembahagian macam ni. Nombor pembahagian dia 1 dan 2. Kemudian kita ada nombor 3 hingga 10. Kemudian kita ada nombor 11 hingga 99. Kita ada nombor apa lagi? 100 ribu genap. 100 atau ribu. 100, tak kira lah 100 ke 200 ke 1000 ke 2000. Ni lain-lain semua ni. Okey. Jadi kalau nombor 30 dia termasuk dalam ni. Kategori 11 hingga 99. Ada lagi kategori nombor puluh genap. Ada juga nombor, sekejap. Kita cerita hal nombor sekejap. Kita cerita hal nombor. Kita ada nombor 20 hingga 90. Dia ada beza semua ni. Kalau nombor 30 ni 30. 30 termasuk dalam 11 hingga 99. Dia punya makdudnya mesti mufrad mansub katanya Nurin. Ahsanti ya Nurin. Sepatutnya contohnya kita nak kata jalasa talasuna 30 talasuna kena guna taliban atau talibatan lah. Mufrad dan mansub. Sebab apa? Sebab nombor dia antara 11 hingga 99. Samalah juga ni. 20 hingga 90 pun samalah. Ini contoh bawah ya, contoh sini. Okay, ini contoh dia di sini. Kalau yang ada nombor tu, contohnya salah satu wa salasuna. Penjodoh bilangannya mesti mufrad mansub. Boleh setakat tu? Ni satu jenis. Ada satu jenis lagi yang guna jamak macam ni.
Itu untuk nombor 3 hingga 10. Jalasa salah satu tullabin. Dia kena guna jamak dan majrur untuk nombor 3 hingga 10. 3 hingga 10. Boleh setakat tu. Dan kalau 1,000 genap ni dia guna mufrad mansub. Jalasa mufrad mansub. Contohnya ni kita ambil. Jalasa mi'atu 100. Mi'atu. Tak boleh lah taliban, kena baca dengan talibin. Dia ada 3 jenis penjodoh bilangan. Satu jamak majrur nama dia. Jamak dan mesti majrur. Yang kedua mufrad mansub. Yang ketiga mufrad majrur. Itu penjodoh bilangan. Kalau 1 dan 2 tak ada masalah. 1 dan 2 dia ikut je. Tapi nombor di belakang bukan di awal. Contohnya jalasa talibun wahidun. Ataupun kalau muannasnya contohnya jalasat. Kalau 2 orang talibatani ithnataini. Sama. Ithnataini pula dah. Ithnatani. Okay. Muzakkar, muannas contohnya. Kalau 1 dan 2 dia sama. Tapi dia punya penjodoh bilangan di hadapan. Nombor di belakang. Sebagaimana ni. Indi kitabun wahidun. Penjodoh bilangan dahulu baru nombor. Dan dia sama. Boleh setakat tu? Jelas? Boleh, jelas. Okey. Kemudian kalau 3 hingga 10 kena ingat satu lagi. Selain daripada penjodoh bilangan, kalau angka 3 hingga 10, cuba lihat ni. Jalasa salah satu tullabin. Tullabin muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas tullabin? Muzakkar. Cuba lihat nombor dia. Nombor dia muzakkar ke muannas? Muannas. Nombor muannas. Jadi bagi nombor sa, nombor 3 hingga 10, dia mesti berlawanan di antara adat dan makdudnya. Mesti berlawanan. Jadi kalau ayat tu untuk muannas, contohnya jalasat. Jalasat. Muannas. Jalasat. Talibatin ya. Talibatin. Okey. Talibatin. Salasa macam mana? Mesti? Muzakkar. Jalasat salasu talibatin. Angka sa dia pasti berlawanan dengan makdud. Tuannya muzakkar, nombornya muannas. Tuannya muannas, nombornya muzakkar. Boleh jelas? Jelas. Contohnya macam ni. Okey. 23 pun sama. 3 tu kena berlawanan. Contoh yang ni 23. 33. Contohnya talibatin. Talibatan. Talibatan ya. Maka salas ni kena muzakkar. Salasu. Jalasat. Jalasat salasun wa salasuna talibatan. Angka sa mesti sentiasa berlawanan dengan makdudnya. Boleh jelas? Boleh ingat? Boleh Ustaz, boleh. Okey. Mantap. Tadi lagi ulang. Angka berapa makdudnya jamak majrur? Jamak majrur. Nombor berapa? Tak ingat dah? 3 hingga 10. 3 hingga 10. Nombor berapa makdudnya mufrad mansub? 11 hingga 99. 11 hingga 99. Nombor berapa makdudnya mufrad majrur? 100 sampai 1000. Bukan 100 sampai 1000. 100 genap dan 1000 genap. Genap je. Kalau yang tak genap kena balik hukum asal. Okey. Satu lagi yang kena tahu nama-nama dia. Dia ada nama ni.
11 hingga 9 ni 11 hingga 9 ni ustaz kena bagi lain lagi. Ya, dia ada nama yang biasa diguna dalam soalan. Ada nama al-adad al-murakkab. Ada nama al-adad al-ma'tuf. Ma'tuf. Ada nama al-adad al-uqud. Okey, siapa nak beritahu? 3 jenis ni. Al-adad al-murakkab nombor berapa? 3 hingga 10. Adad murakkab 11 hingga 19. 19. 11 hingga 19. Contohnya, inilah tadi. Ahada asyara. Ahada asyara. Ni nama dia adad murakkab. Dia sama. Muzakkar, kalau satu ni memang sama lah. Kalau 13 tetap berlawanan. Okey. Nama dia murakkab. Adad ma'tuf nombor berapa? Nombor berapa ma'tuf? Tertukar tu. Yang Habah beritahu tu al-uqud. Itu nombor 10 genap. Nombor 10 genap 20 hingga 90 nama dia uqud. Okey, Fatimah ahsanti. Tapi tak cukup lagi tu Fatimah. Al-ma'tuf ni nombor 21 hingga berapa? 21 hingga 99. Itu baru ma'tuf. Sebab dia ada wa dalam tu. Okey. Ni nama-nama dia yang sering diguna dalam soalan. Jadi kita ada adad murakkab, belas. Adad ma'tuf, 21 hingga 99 yang bukan genap. Yang genap nama dia uqud. Boleh ingat? Itu sahaja. Ingat yang ni tak ada masalah tadi. Okey. Ada soalan? Tak ada? Okey. Jadinya ayat kita tadi fil Quran thalathuna juz'an sepatutnya. Thalathuna juz'an. Sebabnya apa? Sebab thalathun nombor 10 genap atau dia termasuk dalam 11 hingga 99 kena mufrad mansub. Juz'an. Juz'an ada alih ke? Sudah ustaz pun was-was. Kemudian ja'a rajulun wahidun angka 1 tak ada masalah. Kita guna ma'dud di awal, nombor di akhir pun sama. Indi kitabun wahidun, saya ada satu buku. Buku 1. Kemudian ra'aitu ahada asyara kaukaban, nombor 11 dan 12 dia kena sama sebagaimana 1 dan 2. Ahada muzakkar, asyara muzakkar. Apabila dia punya ma'dud muzakkar. Okey. Itu tak ada masalah. Yang berlawanannya angka 3 hingga 10. Okey. Selesai kita pertanyaan berkaitan nombor. Soalan al-khamis yang terakhir. 11 dah kita. Tak habis lagi ni. Al-jumlah fiha al-idhafah. Ayat yang ada tarkib idhafi, al-idhafah. Kita ada isim zahir mufrad dan isim zahir jamak muzakkar. Siapa nak bagi ayat? Kitabut talibina 'alal maktab. Kitabu at-talibina. Apa tadi? At-talibina 'alal maktab. Alal maktab. Taib. Alal maktabi. Buku pelajar-pelajar di atas meja. Baik. Kita ada isim zahir mufrad, kitabun mufrad. Kemudian kita ada isim zahir jamak muzakkar, at-talibina. Walaupun jarang digunakan jamak muzakkar untuk perkataan at-talib, tapi tak menjadi kesalahan sebab dia patuh nahwu ya, mudhafun ilaihi majrur bil ya. Mana kita terimalah. Cuma yang masyhurnya at-tullab dia. Okey. Mana kita dah ada tarkib idhafi. Mudhafnya mufrad, isim zahirnya mudhafun ilaihinya jamak muzakkar. Nampak siapa lagi bagi contoh tadi? Fatimah ya.
Azhabu ila ghurfatil muallimin. Okey, contohnya saya pergi ke bilik guru. Okey. Azhabu ni ayat biasa. Ila ghurfatil muallimin. Saya pergi ke bilik guru. Jadi kita ada bilik dan guru. Bilik mufrad. Okey, walaupun muannas tak apa sebab dia hanya minta isim mufrad, bebas. Kemudian kita ada jamak muzakkar al-muallimina, mudhafun ilaihi majrur bil ya. Okey. Saya pergi ke bilik guru. Cantik. Okey, madrasatul apa tu? Madrasatul muallimina fil fasli. Mudarris, tak nampak Aisyah. Apa tu? Ustaz kurang nampak, mata dah rabun. Madrasah. Nanti nak intai ya. Muallim ya. Ada kena baiki sikit tu. Tak tahu apa nampak. Aisyah nak buat ayat apa Aisyah? Kurang jelas. Kalau boleh tulis balik lagi baik. Okey. Jadi selesai kita untuk soalan kita hari ini, negeri Terengganu. Kita ada harful jar min, raja'a Muhammadun minal madrasah. Kemudian kita ada fi'lun mudhari' yang ada sebelumnya lam majzum, lam an-nafyu. Contohnya lam yanjah at-talibu, pelajar itu tidak berjaya. Kemudian kita ada jumlah zaraf fauqa di atas. Contohnya kita ambil yang senang mana tadi? Yang ambilnya tak apa. At-ta'iru yatiru fauqa syajarah, burung terbang di atas pokok. Kemudian kita ada al-adad wal ma'dud. Boleh ambil yang mana-mana. Contohnya ja'a rajulun wahidun, datang seorang lelaki. Kemudian kita ada jumlah al-idhafah yang terdiri pada mufrad campur jamak muzakkar. Saya pergi ke bilik guru. Okey. Kita dah jam 11. Gym tak masuk lagi. Rasanya kena berhenti kita ni. Macam mana? Esok sekolah ni. Nak terus gym ke nak berhenti? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak ngantuk ke? Tak. Okey. Kalau kata boleh kita terus untuk gym, baru kita berhenti. Okey. Kita terus. Bagi yang nak rehat boleh keluar, tak ada masalah. Kita tak menghalang ya, sebab ini bebas. Baik, kita terus kepada gym. Kita ambil masa mungkin 15 minit je kot. 11 suku, harap-harap kita selesai. Jim hati misalan sebagaimana biasa bawakan contoh, kemudian bina ayat. Dan di sini sudah pastinya kita perlu standby dengan sarfu. Sarfun ada berapa tajuk dah? Siapa ingat? Hanya berapa tajuk? Berapa tajuk sarfun kita? 5. 5 sahaja. Ahsanti. 5 tajuk sahaja. Yang pertama al-fi'lu al-mujarrad wal mazid, yang kedua ismul fa'il, yang ketiga ismul maf'ul, yang keempat ismul alah, yang kelima masdar. Semua ditanya setakat ni dalam SPM ke-5. Jadi soalan Terengganu dia tanya 5. Ada fi'il, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada masdar dan ada isim alat. Semua ada. Alhamdulillah. Baik, fi'il yang pertama, al-fi'lu al-madi ala wazni istaf'ala. Kalau dia tak beritahu ni fi'il madi, dari mana kita tahu dia fi'il madi? Dari mana kita tahu dia fi'il madi? Daripada alif. Daripada alif. Fi'il amar pun ada alif di awal. Dari mana kita tahu dia fi'il madi? Kalimah. Kalimah ni fi'il amar sama je ejaan dia. Huruf akhir. Huruf akhir fi'il amar pun ada lam. Baris akhir. Baris akhirnya fathah. Kalau fathah ni confirm fi'il madi. Okay. Ataupun ain. Kalau fi'il amar, ainnya baris bawah. Istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il. Jadi ainnya ni. Ain dan lam. Kalau ain fathah fi'il madi, kalau ain kasrah fi'il amar. Lam fathah madi, lam majzum fi'il amar. Sebab ada soalan yang tidak ada tajuk.
Contohnya 2024 dan 2021, soalannya hanya ada wazan sahaja. Dia tak bagi tajuk. Yang itu perlu kemahiran kita lah. Salahnya pada bina ayat biasanya. Boleh? Okey, cantik. Baik, ismul fa'il. Mutafa'ilun. Dari mana kita tahu ni isim fa'il? Mim baris depan. Lagi satu. Mim depan. Dia ada satu lagi tanda dia. Ain yang bersabdu. Ain. Ain kasrah. Dia tanda dia dua. Mim dhammah, ain kasrah. Itu isim fa'il bagi fi'il mazid. Mim dhammah, ain kasrah. Sebab apa? Sebab ni bawah ni. Mufa'alun, isim maf'ul. Dari mana kita tahu dia isim maf'ul? Ain fathah. Ain baru di atas. Mim dhammah, ain fathah. Itu beza dia. Kalau mim dhammah, ain kasrah, ismul fa'il. Mim dhammah, ain fathah, ismul maf'ul. Jadi kalau tak ada tajuk pun kita boleh kenal. Okey. Kemudian yang keempat, masdar. Dari mana kita tahu ifti'al ni masdar? Dari mana kita tahu? 1, 2, 3. Dari mana kita tahu? Ada alif Ada alif di mana? kat tengah-tengah. Tengah. Ada alif di awal dan sebelum akhir. Kita ada 3 wazan bermula dengan alif atau hamzah. Af'ala, yuf'ilu. Masdarnya kita tambah alif sebelum akhir. If'al. Kalau khumasi, ifta'ala, yafta'ilu, kita tambah alif sebelum akhir. Ifti'al. Kalau sudasi, istaf'ala, yastaf'ilu, kita tambah alif sebelum akhir. Istif'al. Jadi kalau ada alif di awal, alif sebelum akhir, itu adalah masdar bagi wazan af'ala ataupun ifta'ala ataupun istaf'ala. Isim alat, dari mana kita kenal mif'alun isim alat? Dari mana kita kenal dia ismul alah? Okey, mim kasrah. Semua isim alat 3 wazan bermula dengan mim kasrah. Kecuali satu wazan, fa'alatun sahaja. Okey, siapa nak jawab istaf'ala? Saya try Zat. Try, terus. Untuk wazan dia istaf'ala tu saya bagi istakhdama. Istakhdama, taib. Dia punya ayat Ya. istakhdama Muhammad al-Hasub. Al-Hasub, taib. Ahsan tu ni. Istakhdama Muhammadun al-Hasub. Gambarnya orang lain, suaranya lelaki. Istakhdama Muhammadun al-Hasub. Okey, cantik. Kita ada fi'lun madin, istakhdama. Ayat pun lengkap. Istakhdama 1 markah, istakhdama Muhammadun al-Hasub 1 markah, 2 markah. Jazakallah. Yang kedua, ismul fa'il, mutafa'ilun. Siapa nak try? Saya nak try Zat. Boleh. Perkataan saya bagi mutadarris. Mutadarris. Mana tadarrasa? Mengajar. Mengajar darrasa. Oh ya. Darrasa mengajar. Tadarrasa Cikgu. Cikgu mudarris. Cikgu mudarrisun. Pengajar. Pengajar, cikgu lah pengajar. Cuba ambil perkataan ta'allama. Siapa ta'allama? Mana ta'allama? Mengajar. Kalau mengajar, allama. Allama mengajar. Ta'allama? Belajar. Belajar. Kalau ta'allama, belajar. Jadi kalau wazan ni ta'allama jadi Muta'allimun. muta'allimun. Okey. Ni pelajar. Okey, kalau allama muallimun itu guru. Okey, apa ayatnya? Ayat simple-simple je. Ahmadu muta'allimun fil madrasah. Ahmad seorang pelajar. Boleh. Ahmadu muta'allimun, seorang pelajar fil madrasah.
Okey. Ahsanti. Ahmad adalah seorang pelajar di sekolah. Jangan tinggal sabdu ya. Dikira sebagai kesalahan kalau tak tulis sabdu. Untuk wazan pastikan kena tulis sabdu. Tak tulis kosong markah. Dia strict sikit bab sabdu ni. Sabdu dan hamzah ni penting. Ada kepala dia. Jadi kalau nak elak daripada salah tak payahlah guna Ahmad, guna Muhammad. Muhammad memang tak ada kepala hamzah. Mim je. Okey. Cantik. Yang ketiga, mufa'alun. Siapa nak try? Saya Boleh. Apa dia? saya bagi mudarrab. Mudarrabun. Mana mudarrabun? Dipukul. Ya? Mana darraba? Darraba. Darraba. Apa makna darraba? Darraba ya. Yudarribu. Apa makna dia? Dia kalau kita nak bina ayat, nak buat contoh, cari contoh yang kita tahu makna supaya senang kita nak bina ayat. Kalau kita letak contoh yang kita tak tahu makna, nanti kita bina ayat salah. Sebab tu kena cari contoh yang kita tahu makna. Sebab tu Ustaz sarankan setiap wazan dalam fi'il mujarrad mazid tu, pastikan setiap wazan kita ada satu contoh dalam kepala. Jadi bila kita ada contoh, kita senang nak bina ayat. Kalau tak, dia jadi masalah. Tanya kebu. Okey. Fatimah Ustaz, bagi apa? Ya. nak tanya, kalau untuk wazan ni, kena berbaris semua ke ataupun Tak payah bubuh baris. tak payah berbaris? Ya, tak payah. Baris tidak diminta. Tapi soalan ni, dari soalan Yang ni, ayat sabdu tu? sabdu kena letak baris, kena letak. Sabdu bukan baris. Sabdu wajib. Tak baris lah. Baik. Sabdu wajib. Sebab dia nak tengok sama ke tidak dengan wazan yang diminta. Baris tak wajib. Okay. Bukan tak wajib, tak payah. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Okey. Apa tadi? Mudarrabun. Kalau nak senang, kalau wazan fa'ala ni apa senang? Ustaz, mudarrabun tu pelatih Ustaz. Darraba melatih. Darraba makna dia melatih. Kalau mudarrabun makna apa? Dilatih. Dilatih. Isim maf'ul li makna dia di. Mudarrabun dilatih. Boleh nak buat tapi pastikan kita tahu makna. Maknanya kalau kita tahu boleh lah. Mudarrabun dilatih. Apa ayatnya? Apa ribu? Mudarrabun. Boleh tu. Madrasah. Sebab tu penting tahu maksud. At-talibu mudarrabun fil madrasah. Pelajar itu dilatih di sekolah. Tak kira lah latih apa pun. Yang pentingnya dia dilatih. Okey. Jadi pastikan setiap contoh yang kita nak bawa tu kita mampu bina ayat. Jadi kalau nak tahu nak bina ayat ni kita kena tahu maksudnya. Barulah senang. Kalau tak masalah kita nak bina ayat. Ustaz, nak tanya kalau isim maf'ul ni dia maksud dia macam di juga kan? Dilatih, diminum. Untuk naik fa'il pun dia maksud dia di juga kan? Ya, naik fa'il dia ada fi'il mabni lil majhul. Okey. Kalau isim maf'ul ni dia isim. Dan jangan letak fa'il selepas dia. Kalau tak sesuai lah. Okey. Okey. Itu beza dia. Kalau naib fa'il sebelumnya fi'il mabni lil majhul. Dari segi terjemah kita terjemah samalah. Okay. Seterusnya al-masdar ala wazni ifti'al. Siapa nak bagi contoh? Ifti'al asal dia ifta'ala. Apa fi'il ifta'ala? Saya cuba Ustaz. Boleh. Ijtihada. Okey, apa makna ijtihada? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Jadi masdarnya ijtihad. Jangan pergi tulis ijtihada macam ustaz tadi pula. Kalau nak guna ayat maf'ul mutlak letak siap-siap alif. Ijtihadan. Okey, Fatimah. Ahsanti. Fatimah dah bagi contoh. Okey, siapa yang bagi tadi? Ijtihad. Apa contohnya? Nanti kita ambil ayat Fatimah yang kedua. Apa ayat ijtihadan?
Siapa yang bagi ijtihad tadi? Ustaz tak sempat tengok. Apa contoh ayat ijtihad? Sebelum kita ambil contoh yang Fatimah bagi. Kalau serasa susah buat ayat biasa. Buat jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Ijtahada. Siapa yang ijtahada? Siapa ijtahada? Letak Muhammad. Okey. Ayat ni dah lengkap dah. Ijtahada Muhammadun. Muhammad bersungguh-sungguh. Kalau nak lengkap kan tak ada masalah. Baru kita bawa datang kita bawa datang masdarnya. Ijtahada Muhammadun ijtihadan. Kita letak di akhir sebagai penegasan. Muhammad sememangnya bersungguh-sungguh. Kalau nak kata dalam pelajaran letak ijtahada Muhammadun ijtihadan fid dirasah contohnya. Dalam pelajaran. Ataupun nak letak fid dirasah sebelum ijtihad pun tak ada masalah. Kita letak sini. Ijtahada Muhammadun fid dirasati ijtihadan. Pastikan dia ada alif di akhir. Kalau ijtihad salah. Ya. Apa bukan ijtihad? Saja tanpa alif. Kalau bentuk ayat ni dia kena ada alif sebab dia mansub. Dia i'rab dia kalau ada fi'il di awal dan masdar di akhir, i'rabnya maf'ul mutlaq mansubun bil fathah. Sebab tu kita letak alif. Kita tak belajar tajuk ni, tapi cara ni senang nak buat masdar. Bila kita mahir boleh guna cara lain. Okey, nak cara mudah untuk bina masdar ayat ni lah. Ya, apa tu soalan? Ustaz, kepada misal kata dia dekat ijtihad dah Ustaz kan tambah alif belakang kan? Ya. Boleh ke Ustaz? Boleh kau, memang kena. Kena. Memang wajib ada alif. boleh tambah lah. Boleh tambah dah Ustaz. Ni memang tak ada masalah. Sebab dia i'rab dia gitu dah. Tak ada masalah. Yang pentingnya wazan tu ada. Ada kan wazan tu kan? Ijtihad ada tak? Ada. Sebab soalan kita ni soalan saraf. Ni nahu ni belakang ni alif. Dia tak ada masalah dengan benda tu. Okey. Ataupun ayat Fatimah tadi ni orang mahir sikit. Ni kalau mahir boleh guna ayat Fatimah. Ayat yang tak perlu fi'il dalam ayat dia. Ya, contohnya al-ijtihadu. Tu Fatimah buat tu tak? Al-ijtihadu asasu an-najah. Ini kalau dah mahir boleh letak di mana-mana sahaja masdar. Okey. Kesungguhan adalah asas kejayaan. Dia masdar ni kalau kita nak guna dia tanpa fa'il, kita gunalah dalam bentuk masdar. Kalau kita nak guna ada fa'il, kena guna fa'il. Okey. Kalau dah mahir boleh letak di mana-mana sahaja masdar. Tapi peringkat awal kalau rasa payah buat jumlah fi'liyah, letak masdar di akhir dan pastikan dia mansub sebagai maf'ul mutlaq. Okey. Ustaz nak tanya kalau contohlah mudarribun tu kalau macam kita buat ayat tu tiba-tiba kita buat al-talibu al-mudarrib tambah alif lam boleh ke? Jadi tengok ayat lah pula. Contohnya ada fil madrasah tak di sekolah? Kalau contoh sepuan ni kita salah bubuh dah. At-talibu al-mudarribu, pelajar yang juga ada. Dia jadi al-mudarribu mudarrabun tadi kan? Isim maf'ul. Nah, pelajar yang dilatih itu di sekolah. Betul tak ayat tu? Betul tak? Boleh tak? Dia jadi na'tun. Mana khabar dia? Fil madrasah khabar. Selamatlah. Tapi kalau tak ada fil madrasah tak selamat. Contohnya buai. At-talibu al-mudarrabu. Jadi ayat tak? Okey. Ia tak ada khabar. Tak ada khabar kosong. Boleh? Khabar pastikan dia nakirah. Tanpa alif lam. Baik. Kemudian soalan yang terakhir. Ismul alah ala wazni mif'alun. Contoh. Miknasun. Tak boleh sebab
penyapu kita guna wazan mif'alatun, miknasatun. Kita tak boleh guna sebarang wazan. Kita kena guna sebagaimana orang Arab guna. Kalau miknasun tak boleh, dia miknasatun. Mirsamun. Mirsamun boleh. Mirsamun guna wazan mif'alun. Okey, jadi kita ada mirsamun. Contoh ayatnya. Siapa dah bagi tu? Mirsamun. Okey, contoh ayat. Hadza mirsamun. Hadza mirsamun. Baik, ahsanti. Ini apa? Mirsam, alat melukis. Ini hadza mirsamun. Boleh, ayat simple pun tak ada masalah. Yang penting jadi ayat. Okey, Tak kena potong markah, Ustaz? Tak kena potong. SPM baik. Oh. Ustaz, kalau ayat pendek tu boleh Ustaz? Maksudnya dapat 2 markah tu kau? Iya. Sebab tu Ustaz kata jangan buat ayat panjang. Oh, hazam misamun tu dapat 2 markah. Oh, 2 markah. Jika 2 markah. Lagi mirsamun. Yalah. Okey. Jadi untuk soalan ba dan jim ni sebaiknya kita pilih 4 prinsip tadilah. Ayat pendek, muzakkar, mufrad, marfu'. Payah sikit nak kena potong markah. Okey. Dan pemarkahan pun sekarang ni baik. 1 kesalahan belum dikira sebagai salah, 2 kesalahan baru dipotong 1 markah. Tapi kalau salah wazan memang potong teruslah. Kan. Kesalahan kecil, contohnya salah eja, salah nahu, 2 kesalahan baru dipotong 1 markah. Tapi kalau salah wazan memang kosong. Okey. Ustaz, nak tanya. Tapi tak tengok ni lah. Kalau macam untuk kita bariskan untuk bagi teks kefahaman tu. Untuk bagi bariskan, kalau kita salah. Contohlah kalimah tu dalam 5 je contoh. Atau contohlah musyarikuna. Tapi budak buat musyarikauna. Aku maksud dia ada salah. Baris tu kan Ustaz? Dia baris markah saraf 1 markah, markah nahu 1 markah. Hok belakang tu so markah, hok lain so markah. Mana hok lain tu saraf, hok belakang tu nahu. Jadi pembahagian dia 1 campur 1. Ustaz tekan lagi budak kan Ustaz? Contohnya mirsamun ni lah. Contohnya mana dalam, contoh kita ambil dalam ayat lah. Contohnya ni. Al-musinnu kita ambil at-talabatu ni kan. Pelajar bagi ayat at-talabatu betul. Tak betul. Tapi dia salah depan. Dia bagi at-talibatu contohnya lah. Semua moga dia ingat at-talibah Dia pun dia bagi ayat at-talibatu. Ta ni betul. Fa'il marfu' bil dhammah. Ni 1 markah ni ta ni. Ta tu 1 markah ya. Tapi at-talibah salah. Dia potong 1 markah, dapat 1 je lah. Untuk sarfun tak boleh salah. Kena betul. Nahu sebab dia 1 je. Kalau betul terus dapat 1 markah. Salah terus kosong. Okey. Jadi markahnya mungkin 2, mungkin 1 lah. Mungkin kalau kosong. Kalau dapat kosong tu dia salah. Salah saraf, salah nahu. Depan salah, belakang pun salah. Tak ada markah. Boleh? Jelas? Okey. 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 Ada lagi soalan? Okey, semua dah hampir 11.30. Baik, kita tangguhkan dulu. Alhamdulillah malam ni kita cuba habiskan juga kismu alif walaupun dah agak lewat. Ustaz kalau malam Selasa terpaksa start lambat lah sikit, tak boleh nak start 9.30 sebab di surau ada pengkuliah datang dan ada jamuan sikit, sebab tu kena start lambat sikit. Minggu ada hal sikit, tapi cuba buat jugalah sebab payah nak cari malam. Baik, kita tangguhkan dahulu insya-Allah. Jadi tahniah semua yang memberi jawapan sama ada dengan sound ataupun dengan yang menulis dan yang sama-sama bincang ini, semoga semua dapat manfaat insya-Allah. Kita tangguhkan dahulu. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz. Barakallahu fiik. Bitaufiq insyaallah. Rabbuna yusahil insyaallah. Barakallahu fiikum. Nanti untuk sambungan nanti Ustaz maklum. Ustaz free Ustaz akan maklum balik. Ya. Nak tanya ke apa? Nak tanya. Melasamun tu ke apa dia Ustaz? Apa dia? Confuse lah. Melasamun. Melasamun ni alat melukis. Alat melukis. Alat melukis.